Ada yang beralasan, Ustaz, ini kan bukan maksiat. Kita nak dekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak beralasan seperti itu. Malah asatizah kita mengatakan seperti itu. Ustaz, apa salahnya kita nak dekat diri dengan Allah daripada kita buat maksiat? Baik kita bid'ah lain, maksiat lain. Saya dah bacakan bid'ah penghibur iblis. Saya dah buat satu tajuk. Lihat semula. Al-bid'atu ahabba. Ahabba yang ini sangat dicintai oleh iblis. Hub, cinta, ahab. Al-bid'atu ahabba ila iblis minal maksiyah. Al-maksiyatu yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha. Bid'ah itu sangat dicintai oleh iblis. Sangat iblis. Iblis itu ketua syaitan. Bermakna bila ketuanya suka, pengikut-pengikutnya semua suka. Sama ada pengikutnya jenis manusia atau jenis jin. Bid'ah itu sangat menghiburkan iblis. Berbanding dengan maksiat. Sebab pembuat maksiat, dia tahu itu maksiat. Dia akan bertobat. Dia berusaha akan bertobat. Tapi kalau bid'ah dibungkus dengan agama, cantik sangat bungkusannya, orang nak buka pun tak mau. Cukup diambil. Allahu Akbar.